Jangan ikut sedap saja. Memang kadang-kadang sedap cakap, wah saya dah telah pun selesai masalah ni. Sedap cakap. Ini satu lagi isu. Dulu kita dah bangkitkan. Kami pihak pembangkang ini dah bangkitkan isu ini. Datuk Taqiyuddin baca undang-undang peruntukan, constitution. Telah pun kita lakukan di sini juga dan minta supaya kerajaan mengkaji dan kanda prinsipal. Prinsip berterus terang itu mesti ada di kalangan kerajaan. Terutamanya Perdana Menteri. Jangan ikut sedap saja. Memang kadang-kadang sedap cakap, wah saya dah telah pun selesai masalah ni. Sedap cakap. Tapi kau fikir dulu. Sebab ianya adalah isu kedaulatan negara. Di Indonesia, mereka kata, merujuk kepada laporan setiausaha Badan Nasional Pengurusan Sempadan Indonesia, BNPP, Komjen Polis Makhruzi Rahman, dalam mesyuarat bersama Suruhanjaya 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR di Parlimen Indonesia, bahawa kenyataannya Malaysia serahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 kampung di kawasan Nunukan berhampiran sempadan Sabah, Kalimantan. Indonesia beritahu hal ini berkaitan penyelesaian tentang outstanding boundary problem melalui pemeteraan MOU pada mesyuarat bersama Indonesia-Malaysia ke-45.